kahwin ke? Saya before this belajar dekat USAS, Kuala Kuansa. Jumpa kat tempat belajar. Kat kedai laksa. Saya first move dulu. Saya tak cakap directly dekat dia. Tapi saya cakap directly dekat kawan dia. Which is yang jadi dia punya groom tadi tu. Dan dia sampaikan lah, kawan dia tu sampaikan dekat dia. Sebab waktu tu last sebelum syuting Sam nak hantar kunci. Jadi sempat jumpa dia. Jadi lebih indah terasa, satu terasa, yakin Selamat pengantin baru Amy Izzat. Semoga sakinah mawaddah warahmah, menjadi isteri dan suami yang soleh dan soleha. Semoga bahagia kat anak cucu. Yang paling penting, happy selalu. Jangan nak stres-stres dah kahwin ni. Siapa yang kuat merajuk tu, ubah sikap je. Yang suka shopping-shopping dua-dua sama kan? Ubah sikit. Semoga dapat zuriat Semoga cepat dapat yang zuriat. sihat, dapat anak yang soleh dan soleha. Semoga lepas ni korang lebih lebih better lah daripada sebelum ni. jadi lebih indah terasa, satukan rasa. Di antara Emilia dan Putri Izzat, siapa yang ajak kahwin itu? Assalamualaikum, saya ucapkan selamat pengantin baru kepada adik saya Emilia Rasid dan pasangannya Izzat. Semoga dimurahkan rezeki, kekal ke jannah dan diberi kesihatan. Harap-harap dapat anak cepat. Untuk adik Emilia dan Izzat, akak ucapkan tahniah. Akak happy sangat adik dah kahwin. Akak minta maaf kalau majlis adik ada yang kurang ke akak uruskan kan. Tapi akak happy sangat adik dah kahwin. Mudah-mudahan adik murah rezeki, happy dengan Izzat sampai ke jannah. Karakter yang buatkan saya nak kahwin dengan dia, sejujurnya karakter lemah lembut dia. Sebab dia sangat lemah lembut, dia sangat boleh tolerate lah, dia boleh berbincang. Walaupun kadang-kadang memang akan ada gaduh, tapi dia lebih suka berbincang lah. Karakter dia dia cool. So dia macam bila kita tak berapa cerita, tapi dia begitu dapat orang yang jenis cool kan. Macam kenapa susah sangat nak dapatkan dia ni? Cerita. Semoga perkahwinan ni berjalan sampai Syurga. Semoga baik-baik je ke depannya dan dia tak cari yang lain. Tak ada yang kedua dan ketiga. Harapan saya dalam perkahwinan ni, moga kami kekal hingga ke syurga juga. Lepas tu moga kasih dan sayang, sifat kasih dan sayang tu masih diteruskan walaupun kami ni PJJ. Jadi saya harapkan kami berdua kuat menghadapi PJJ bersamalah untuk beberapa tempoh yang agak lama sebenarnya. Itu saja harapan saya dengan untuk dalam perkahwinan ini.